Okey geng. Hari ni kita nak buat projek sikit. Baru start ni tidak lama lagi baru start ni. Baru dari apa minggu 2 minggu, 3 minggu lah. Jadi kita nak tanam ni labu. Anak labu dah besar sikit ni. Jadi kita nak tanam sini lah. Nak tanam le kotak ni. Okey. Jom. Kita tanam. Ini saya tanam dah malia ni, saya alih malia. Pasalnya dia tak muat bekah dah. Jadi saya alih malia ini, saya nak alih ni hak terbaru ni. Okey. Kita kena penyek air dulu ya. Ni. Kita kena penyek air dulu. Lepas tu tangan ni terselip. Ni terselip ke bawah ni. Pegang ni. Baru kita ketuk. Tengok akar dia. Oh, comel akar dia. Beres. Jadi kita kambur. Daun je ni kita akak. Apa gitu? Jadi settle geng. Geng. Besar. Untuk hari ni kita alih labu kecil ni. Sini so dan belakang tu so. Nanti saya akan tunjuk video tu tempat saya nanam ke mana. Semua saya buat kotak. Dan sana pun ada satu gong Jagung. yang saya buat daripada kotak. Anak saya jagung. Kita nak tanam jagung dan macam-macam lagi. Apa-apa pun terus ke menunggu dah. Ada. Apa bang? Hari ni kita selesai dulu bahagian alih labu kecil. Labu kecil ni. Labu ni manis. Labu ni memang sedap. InsyaAllah kalau kata okey berjaya molek, yang siapa-siapa yang hadir rumah saya ke orang ke, saya nak saja kalau ada. Kalau tang debu molek. Nak saja sebutir ruah. Apa bang? Beres geng. Nanti kalau saya ada masa lagi, saya tunjuk sekeliling tempat saya dah buat nanam dah. Selat sana gong, lepas tu selat sini saya buat petok banyak lagi. Dan selat sana nak buat lagi, buat projek ni buat projek tepi rumah je. Projek depan rumah, tepi rumah. Lepas tu ada gapura tu ada timun. Ada lado, padi gong, ada timun, ada jagung, ada bayam, ada labu. Lepas tu ada timun cino, timun kuning, timun susu, timun butter, macam-macam lah. Apa bang? Kita tunggu lepas ni buat dah. Mantap. Ada saya dah. Assalamualaikum.